sudah tahu apa yang saya mahu makan. Mari mulakan dengan jeli. Ayuh, kawan-kawan. Baiklah. Miau, saya perlukan air. Seterusnya, tambah sedikit gelatin dan gula ke dalam air. Campurkan. Miau, saya mahu membuat jeli dengan ikan yang sedap. Mari kita masukkan beberapa ke dalam acuan. Kita boleh tambah lagi. Tuangkan sedikit jeli. Ia sangat sedap. Mulut saya berair. Jeli kita sudah beku. Mari kita lihat. Wah, saya muak melihatnya. Saya ada idea yang lebih baik. Kita akan ada Skittles dengan pelbagai warna. Bagus. Sekarang kita perlukan pembakar. Mari cairkan Skittles kita. Wah, ini nampak sangat sedap. Saya betul-betul suka. Sekarang, tuangkan Skittles cair ke dalam acuan. Secapur when sugar bursting. Bagus. Sekarang semburan pembeku. Wah. Saya akan main semuanya dengan cepat. Mari kita lihat apa yang berlaku. Wah, jeli ini sangat cantik. Baiklah, saya akan buat semuanya lebih mudah. Saya perlukan tembikai memotong bahagian atas. Ini pengisar. Oh ya, ia berfungsi dengan sempurna. Hebat. Sekarang ambil sedikit gelatin. Ia perlu dituangkan terus ke dalam tembikai. Sempurna, kacaukan, Miau. Apa yang sedang berlaku di sini? Kami sedang memotong tembikai. Bagus. Wow. Sempurna. Jeli tembikai, tetapi saya hanya perlukan separuh daripadanya. Kita sudah bersedia, Amelia. Wah, sebiji tembikai. Wah. Sejuk. Ikan. Baiklah. Mari kita mulakan. Oh, tidak. Saya tidak mahu itu. Lebih baik saya cuba jeli tembikai ini. Ia kelihatan sedap. Mari kita cuba. Baunya menakjubkan dan rasanya. Sedap. Saya suka. Bergerak ke jeli pelangi ini. Mari coba sepotong. Wow, nampak menarik. Menggigitnya. Sangat lezat. Kemenangan milik Ashley. Ya, saya tahu kemenangan ini akan menjadi milik saya. Sekarang, saya mahu kamu buatkan saya salad. Saya sangat lapar. Baiklah, mari kita mulakan dengan saya. Memotong beberapa tomato ceri. Memasukkannya ke dalam mangkuk. Seterusnya, tambah beberapa buah zaitun, kemudian daun salad dan keju mozzarella. Tuangkan sedikit minyak. Wah, ia seperti dalam gambar. Pasti sedap. Oh, Kitty, kamu sangat bagus. Tapi saya tahu apa yang Amelia suka. Dia suka manisan. Saya akan buat salad gula-gula. Ini idea yang cemerlang. Sekarang, tambah sedikit coklat. Wah, puas. Banyak coklat. Bagus. Bagaimana dengan biskut Oreo? Semua orang suka. Beberapa marshmallow sudah tentu. Dan bahan terakhir, sirap Hershey. Oh, ia kelihatan hebat. Sirap itu seperti dressing salad. Lebih banyak gula-gula.
Bau manis sekali. Betapa mimpi ngeri. Baiklah, saya ada idea yang lebih baik. Kami ambil beberapa beri dan buah-buahan. Memotong semuanya. Saya akan buat salad buah. Ia sangat lazat dan sihat. Masukkan semuanya ke dalam mangkuk. Seterusnya, saya menggunakan yogurt. Ia adalah dressing salad terbaik. Campurkan. Sedia. Amelia, cuba dan nilai. Miau. Voila, saya terkejut. Begitu banyak benda yang sedap. Saya akan mulakan dengan salad sayur ini. Sedap, saya suka. Wah, beri dan buah-buahan. Ia sangat sedap. Saya suka lebih lagi. Dan apa yang kita ada di sini? Salad gula-gula. Ini sangat hebat. Saya tidak pernah mengalami sesuatu seperti ini sebelum ini. Sangat sukar untuk berhenti. Saya mahu makan semuanya. Kakak saya adalah pemenang. Adakah anda dengar itu? Saya menang lagi? Oh, apa yang salah? Sekarang buatkan kek untuk saya. Saya mahu sesuatu yang manis. Mudah. Mari ambil kek. Saya ambil dulu. Saya akan cakar awak. Baiklah, baiklah. Itu lebih baik. Baiklah, buang semua bahagian yang tidak perlu. Baiklah, Kitty. Hentikan itu. Ya, sekitar di makan. Baiklah, saya sudah lakukan semuanya. Ini adalah kek ikan yang sempurna. Sekarang saya ambil krim kuning, picitkan ke atas kek, tambah beberapa butiran, dan krim biru. Bagus, semuanya sudah siap. Mau, apa itu? Nampak menarik, tetapi saya tahu apa yang perlu dilakukan. Saya ada sepotong gula-gula getah. Saya akan buat kek gula-gula getah. Mari kita ambil haba-buba dengan pelbagai warna dan perisa. Gulungkannya. Bagus. Sekarang saya akan gunakan Nutella. Saya sapukan ke seluruh gula-gula getah. Saya akan buat beberapa lapisan. Lebih banyak, lebih baik. Dan yang terakhir, sekarang kita akan tuangkan sirap di atas. Wah, Amelia suka semua yang manis. Saya sudah siap, Nenek. Oh, baiklah. Saya sudah mula. Masukkan beberapa strawberry ke dalam pengisar dan hiupkan. Kita sedang membuat smoothie strawberry. Seterusnya, saya tuangkan ke dalam tepung. Mari kita mula menguli dough. Oh, lihat keindahan ini. Seterusnya, gulungkannya dengan bantuan penggulung. Kita perlukan lapisan bulat yang nipis. Ya, agak sukar, tetapi saya berjaya memotongnya menjadi jalur. Baiklah, baiklah, baiklah. Terus. Lihat apa yang saya buat. Mencipta sausage kecil. Ia berfungsi. Saya meletakkannya di atas kek. Menambah lebih banyak benang yang boleh dimakan. Ya, cantik. Wow, Cantik. saya ingin bermain dengannya. Wah, saya ada 3 kek penuh. Saya akan mulakan dengan yang berbentuk ikan ini. Nampak comel. Mari kita cuba. Sedap. Saya suka. Dan yang ini adalah kek berlapis-lapis. Mari kita lihat.
Hebat. Tapi adakah ia sedap? Ya. Dan ada isi coklat. Hebat. Oh, lihat yang ini. Saya suka rasa dan idea ini. Nenek, kemenangan milikmu. Ya, hooray. Saya akhirnya menang. Oh, Kitty. Kawan-kawan, pastikan untuk suka video ini. Tinggalkan komen di bawah dan jangan lupa untuk melanggan saluran kami. Selamat tinggal.